Salam. Hari ni Cik Ma dengar dia. Perut tak Boleh, sedap boleh. Ustazah. Boleh, boleh, boleh. Tak ada masalah. Okey. Kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, maaf. Ingat belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكن؟ كيف حالك Puan Anisa? Alhamdulillah nahnu bikhair. كيف حالك Puan Nuraini? Alhamdulillah, ana bikhair Ustazah. Kaifa Alhamdulillah. halukuna haluka. كيف حال أنا بخير الحمد لله. Jadi kita kalau nak kata untuk perempuan كيف حالك ya. Kalau Okey. untuk lelaki boleh K-nya kat hujung. Tak apa, kita mulakan nak belajar lah. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Aku niatkan untuk belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, mengambil manfaat dan memberi manfaat, mengambil faedah dan memberi faedah, berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk, menunjuk ke arah kebaikan, menuntut dan mencari keredaan Allah, mendekatkan diri dan mendapatkan balasan darinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا آمين يا رب العالمين آمين. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya seperti biasa, kalau ada yang tak dapat nak berbual hari ni, boleh mesej saya di chat. Nanti insyaAllah saya cuba untuk tak tanyalah sebab kadang-kadang tak perasan juga. Tapi tak apa. InsyaAllah kita mulakan hari ini dengan revise sikit saja. Kita murajaah sedikit. Bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian kita akan sambung bab 4 lah. Sebab kita dah bercuti lama kan. Tapi tak apa. Ringkas saja kita punya murajaah ni. InsyaAllah. Okay. Bismillah. Okay, boleh-boleh. Alright. Saya mulakan dengan aqsamul kalimah lah. Jadi pembahagian perkataan dahulu bab 1 lah. Apa-apa kita akan kembali kepada pembahagian perkataan ni. Apa sebenarnya perkataan ni? Dia dikategorikan uh, sebagai fi'il ke isim ke harf lah. Okey. Jadi ada 3 bahagiannya. Yang pertama adalah Isim, isim, boleh. fi'il, Isim. Okey. Isim. harfu jar. Ya, al-harf lah. Harfun jar dalam harf tu. Betul lah. Harf. Okey, jadi 3 pembahagian. Kita akan tengok bahagian. Okey, saya akan tanyalah ya. Boleh, tak ada masalah. Okey, saya akan tanya dahulu Puan Nuraini lah, boleh? Boleh Ustazah? Okey, Puan Nuraini, apa yang Puan Nuraini faham tentang isim? Apa contoh isim ke? Apa-apa saja yang Puan Nuraini faham tentang isim, boleh terangkan?
isim dia mesti nak ada alif lam di depannya. Boleh. Okey, kalau dia tak ada alif lam, dia mesti nak ada tanwin di belakangnya. Okey. Okey, lagi itu aje lah Ustazah. Lagi apa ada? Okey. Boleh. Okey, jadi Puan Nuraini terangkan tanda-tanda isim lah. Yang pertama, yang ada alif lam di hadapan. Dan yang kedua, ada tanwin di belakang. Jadi dia tak boleh wujud serentak. Tak boleh alif lam dan tanwin. Tapi kalau tak ada dua-dua pun, ada kemungkinan juga ada mungkin dalam ayat tu dia tak perlukan tanwin, dia tak perlukan alif lam pun boleh jadi jugalah. Tapi kalau dekat sini kita nak tahu tanda-tanda isim, kita nampak je ada alif lam, dah tahu ini isim. Ini salah satu cara nak recognize ataupun kenal pastilah. Ah, ini memang isim. Ada tanwin je confirm isim. Dia takkan jadi fi'il, dia takkan jadi harf lah. Okey. Jadi saya minta Puan Salbiah pula. Puan Salbiah boleh terangkan apa yang Puan Salbiah faham tentang isim. Contohnya ke Isim juga ada kata nama khas, nama orang-orang boleh. ataupun countries. Dia Yes. tak ada ta marbuta daripada belakangnya akhirnya. Yes, betul. Puan Salbiah kata nama khas dan nama tempat. Contohnya nama tempat lah. Dan juga ada tamar butah di belakang. Okey, tamar butah di belakang ni pun juga tandanya lah. Jadi saya letak je lah yang ni di tepi ni sikit. Kita tak confuse. Okey. Dan nombor 3 ada tamar butah di hujung. Okey, kasih Puan Sabiat, kasih Puan Nuraini. Di sini saya nampak perempuan dah ada gambaran uh, yang bagus jugalah. Dah faham lah isim tu apa. Yang penting kita tahu dia adalah kata, nama, khas, boleh, dan juga adjektif. Kita tambah lagi satu, adjektif. Kat sini. Kata nama pun boleh, macam nak nama objek, barang, perasaan, semua tu dikira sebagai isim. Okey, sebab kita nak buat ringkas saja projek hari ni, jadi kita pergi kat bahagian kedua, fi'il pula. Okey, saya minta Puan Sri boleh tak terangkan apa yang Puan Sri faham tentang fi'il ataupun contohnya, tandanya tak kisahlah. Apa yang Puan Sri nak terangkan tentang fi'il ni? Fi'il ialah kata perbuatan, Ya. kata kerja. Hmm. Si example ya Ustaz. Boleh. Kalau bahasa Melayu pun boleh. Tak ada masalah. Seperti makan, Boleh. Okey. makan, minum, tidur. Itu Ya. semua perkataan tu fi'il lah. Ya, Ya. betul. Betul, Puan Sri. Yes. Jadi ringkas saja. Fi'il ni semua kata kerja yang betul-betul menunjukkan perbuatan lah. Makan, minum, tidur. Jadi semua ni dikira di bawah fi'il. Kalau makanan, apa dia? Adakah dia fi'il atau isim? Makanan isim. Ya, isim. Kalau makan, perbuatan makan itu fi'il. Tetapi makanan isim. Jadi kita nak kena faham dalam bahasa Melayu mungkin sebab kita selalu bercakap, kita tak perasan perbezaan ni. Ada yang memang perbuatan, ada yang memang perkataan kata nama biasalah. Seperti makanan. Okey. Baik, sebelum kita tukarkan semua ni kepada bahasa Arab, kita pergi kepada yang terakhir dulu. Kasih Puan Sri. Jadi saya nak minta okey. Saya minta Puan Nora inilah terangkan sedikit tentang harf pula. Boleh Puan Nora ini? Harf hurufnya kata yang bersambung dan dia tak ada tanda, jadi kita kena hafal. Ya, kita takkan tahu tanda-tanda harf macam fi'il dengan isim lah. Dia tak ada tanda. Okey, maafkan saya guna apa? Short form. Okey. Dan dia tidak ada tanda. Dan dia juga tidak boleh wujud sendiri. Contohnya boleh tak penara ni bagi contoh harf apa? Kita dah belajar. Lillah. Yes. Li, bi, min, ila, ana, ala, fi, bi,
Ka dengan lila yang panjang-panjang tu dikategorikan di bawah harfun jar. Okey. Jadi ni semua cabang harf. Harfun jar salah satu cabang harf. Okey, baik. Sekarang kita kembali balik. Terima kasih Puan Nuraini. Kita kembali balik pada Sama-sama isim lah. Ustazah. Puan Anisa boleh berikan contoh satu isim yang ada alif lam. Mana-mana yang Puan Anisa nak, tak kisahlah nak orang ke binatang ke, tak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kittun. Al-qittu. Boleh. Al-qittu ni maknanya, Seekor kucing. al-qittu seekor kucing. Qittu. Jadi dekat sini kita nampaklah alif lam tu jelas. Confirm dia adalah isim. Okey, jadi sekarang kita selit sedikit bab 2 sebab kita dah habiskan murajaah bab 1 di sini tentang pembahagian perkataan ada 3 seperti biasa kita kena ingat balik. Dalam bahasa Arab 3 sahaja asal usul setiap perkataan, tidak boleh keluar daripada ni. Antara di isim ataupun dia fi'il ataupun dia harf. Dalam baca Quran ke apa, setiap perkataan tu dia salah satu daripada 3 ini. Baik, dan isim pula kita dah masuk pula bab 2. Isim ni ada beberapa benda yang kita kena ingat dan kita kena tahu bahawa isim ni yang pertama sekali dia ada gender. Okey, jadi saya padam yang lain-lain ni dulu. Baik. Sebab kita nak fokus pada bab 2 punya murajaah pula, iaitu bab muzakkar dan muannas. Baik. Di muzakkar dan muannas ini di bawah kategori isim. Setiap perkataan, setiap isim dia antara muzakkar ataupun muannas, dia antara female ataupun male lah. Muzakkar ataupun muannas. Antara dia muzakkar ni maksudnya dia male. Semua perkataan, semua benda. Buku pun ada jantina dia. Dalam bahasa Arab, ini semua kita kena betul-betul faham dan hadam. Jadi al-qittu, kucing ini. Dekat sini, al-qittu ini muzakkar atau muannas, Puan Anisa? Muzakkar. Muzakkar, yes. Sebab dia tanda-tandanya, Dia tak ada ta marbuta di hujung ni. yes. Jadi dia tidak ada ta marbutah, maka dia adalah muzakkar lah. Ada juga al-qittah. Okey, jadi itu boleh kita kira muannas lah. Baik. Terima kasih Puan Anisa. Okey, saya tanya Puan Salbiah pula. Apa contoh lain yang Puan Salbiah boleh bagi untuk isim? Apa-apa saja. Apa-apa saja yang Puan Salbiah ingat, mungkin buku ke, pen ke. Kaki batun. Baik. 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 Haqibatun, ya. Jadi saya suka Puan Salbiah bagi tanwin dekat ujung. Haqibatun. Jadi yang ni tak perlu alif lam sebab dia ada. Tanwin. Yes, bila ada tanwin je tak perlu letak al-haqibatun, salah. Haqibatun sahaja, tak perlu ada tanwin. Okey. Jadi dekat sini haqibatun ni bag. Dia barang. Barang ni pun dikira di bawah isim sebab isim ni semua benda yang bukan perbuatan dan harf tadilah. Okey. Jadi haqibatun ni muannas atau muzakkar? Salbiah. Muannas. Muannas, betul. Apa tanda muannas dia? Jadi ada tambah betul belakang. Ta marbutah di belakang. Okey. Baik. Jadi kita ada 2 contoh isim dekat sini. Saya kira cukuplah sebab kita nak teruskan pada murajaah bab 3 pula. Bab 3 kita belajar tentang bukan saja isim ni ada jantina, tetapi isim ni ada bilangan. Bila bilangan yang berubah, maka perkataan itu juga ada penambahan ataupun pengurangan lah. Okey. Jadi bab 3 kita tengok secara ringkas saja. So, kita sebenarnya nak pergi kepada bab 4 lah. Jadi bab 3 ni kita ulang kaji saja dahulu. Bilangan 1 dipanggil apa dalam bahasa Arab? Mufrad. 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 Yeah. Kalau 2,
Musana. Musan. Musanna. Jangan confuse musanna dan muannas tapi tak apa. Kalau tersasul tu tak ada masalah. Yang terakhir sekali, Jamak. 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 Okey, baik. Jadi 3 bilangan yang di bawah isim lah. Okey, jadi dalam bahasa Arab, yang pertama ataupun yang bilangannya satu sahaja barang dipanggil mufrad. Tak kisahlah barang apa itu ya. Kejap saya buat warna merah lah. Okey. Mufrad ni bila isim itu satu. Musanna ini bila isim itu dua. Dan jamak ini bila isim itu tiga ataupun Ke atas. ke atas. Jadi yang specialnya bahasa Arab yang berlainan dengan bahasa lain di luar sana, dia ada musanna, dia ada nombor dua ni. Bahasa lain dia tak ada. ah, Contoh kalau kita cakap pen, kita cakap dua pen. Kalau banyak, pen-pen. Kita terus gandakan sahaja dalam bahasa Melayu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau satu pen, qalamun. Betul tak? Qalamun. Eh, Kalau dua pen, ada yang nak jawab? Al-Amani. Ya, qalamani. Kalamani. Yes. Okey, kalau jamak, kalau tiga pen, Aklamun. Tamun. aqlamun. Ni kira puan-puan dah hafal dah. Jamak bagi pen. Alhamdulillah. Ni sebenarnya susah lah nak tahu. Sebab apa? Jamaknya adalah jamak yang taksir. Taksir. Kejap saya tak tahu kenapa video saya terpadam. Okey dah, terpicit kot. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba balik. Zoom tak boleh detect kamera saya, tapi saya teruskan Boleh, boleh. Boleh dengar. Alhamdulillah. Boleh dengar? Okey. Alright, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi jamak bagi pen adalah aqlamun. Kira puan-puan dah tahu dah. Tak cakap qalamuna itu maknanya puan-puan memang dah faham bahasa Arab ini. Kita kalau dah tahu satu vocab itu, kalau vocab ni di bawah isim, kita kena tahu sekali dengan jamak ni. Kita kena tahu mufrad ni dan jamak ni. Musanna kita boleh agak sendiri. Tapi kalau jamak kita mesti tengok kamus dan hafalah ataupun catat. Sebab dia tak sama. Bentuknya mungkin sama, tetapi mungkin jamak ni berbeza. Jadi kita nak kena hati-hati dekat situ lah. Okey. Qalamun, qalamani, aqlamun. Alright. Kita boleh terus pergi kepada bab 4 lah insyaAllah. Jadi saya berhenti share yang di sini. Bismillah. Kita akan share buku Nahu Mudah ini. Jadi sekarang untuk kelas hari Isnin kita sudah berada di bab 4 lah. Muka surat 13. Muka surat 13 Nahu Mudah. Buku Nahu Mudah ni kita muka surat 13 lah. Anwa'un jam'i. Jenis-jenis jamak. Tadi kita belajar mufrad, musanna, jamak. Sekarang kita belajar jenis-jenis jamak pula. Jadi ada berapa jenis jamak? Muka surat 14. 3. Muka surat 13. 14. 14. 14. Okey, maaf. Muka surat 14. Ada 3 jenis jamak. Yang pertama adalah Jamak muzakkar. yang kedua, Jamak muannas salim. yang terakhir sekali, Jamak taksir. yes. Jadi kalau dalam buku Nahu Mudah dia susun jamak muzakkar salim yang pertama, muannas salim yang kedua, jamak taksir yang ketiga. Jadi kalau buku-buku lain mungkin orang letak jamak taksir yang pertama, tapi tak ada masalah susunan dia. Yang sekarang kita nak faham plural untuk bahasa Arab. Jamak ada 3 jenis. Tak kisahlah susunan nak letak macam mana. Yang penting kita faham perbezaan dia. Apa beza jamak muzakkar salim dan juga jamak-jamak yang lain? Apa beza dia? Apa dia punya clue, tanda yang paling obvious bila kita tahu ni muzakkar salim? Untuk manusia saja. Boleh dia lebih kepada untuk manusia. Dekat sinilah ciri-ciri dekat sini. Baik, lagi satu tandanya adalah
Waw Wow. Waw ya nun nun. dengan ya nun. Yes. Tandanya waw nun ataupun ya nun di hujung. Jadi macam kelas-kelas sebelum ni saya terangkan di mana kita dah selalu sebenarnya jumpa waw nun dan ya nun bila kita baca doa, bila kita baca Quran. Cuma kita sekarang dah tahu, oh penamaan waw nun dan ya nun ni sebenarnya sebab nak tunjuk dia ni banyak. Okey. Baik, yang kedua jamak muannas salim. Tandanya adalah Dia ada Wow. alif dia ta, alif ta di belakang. Dan dia boleh untuk manusia dan manusia selain selain manusia. daripada manusia. Ya. Ha. Okey, dan last sekali adalah jamak taksir. Okey. Jamak taksir. Baik. Sekejap, jamak taksir. Dia ada penukaran dalam bentuk dia. Dia tak boleh tambah waw nun je, tak boleh tambah ya nun je, alif ta je. Tak, dia terus kurangkan huruf atau lebihkan huruf. Kita kena Kena hafal. hafal. Kita tak boleh agak-agak. Mesti nak kena buka kamus dan verify lah dan check dan verify. Okey, baik. Jadi semua ni kita dah terangkan dekat kelas-kelas sebelum ni. Saya fikir kita pergi pada tadrib lah. Latihan yang pertama dahulu untuk kita tengok kita faham ke kita masih kurang faham tentang bab 4 ni insyaAllah. Tapi tak apa. Kalau rasa masih kurang mahir nak tambah waw nun, nak tambah ya nun, nak tambah alif ta tu, tak apa. Sepanjang masa kita buat latihan, kita akan latih diri kita. Tak semestinya nak kena tahu dulu, nak kena betul-betul rasa confident baru nak buat latihan, tak boleh lah. Terus saja buat latihan, insyaAllah kita tahu sebenarnya apa kita punya uh, yang kita tak faham tu. Okey, baik. Jadi kita pergi pada tadribul awal lah. Okey, siapa yang nak bacakan soalan? Saya alu-alukan dalam bahasa Arab ni. Ada tak? Okey, tak apa, saya panggil lah. Puan Seri boleh? Okey, tak apa. Puan Salbia boleh bacakan soalannya? Oh, okey, Baik, saya cuba. Okey. Sonnifil jumu al-atiyata hasba nau'iha. Ya, okey, maknanya Kategorikan kata jamak berikut mengikut jenis-jenisnya. ya. Okey. Jadi semua ini adalah jamak. Sekarang kita nak kategorikan ni jamak apa? Jamak yang mana satu? Okey, baik. Puan Salbia nak buat yang pertama, abwabun maknanya pintu. Okey. Abwabun maknanya pintu, pintulah. Pintu yang banyak lah, mungkin lebih daripada satu, dua, kita tak tahu. Tiga ke empat, lima tu tak pasti. Tapi yang penting dia lebih daripada satu dan dua lah. Jadi abwabun dikira jamak mana satu? Jamak mu'anas. Okey. Kenapa Puan Salbia rasa dia jamak mu'anas? Jamak mu'anas kena ada apa di belakang? Ada Alif. tanwin. Jamak mu'annas dia kena ada alif ta di belakang. Okey. Okey. Yes. Ini So, jamak ni mu'annas jamak. salim. Oh, Jamak muzakkar salim waw nun ataupun ya nun. so Okey. ni jamak muzakkar. Abwabun. Tapi dia punya hujung tak ada waw nun atau ya nun. Dan dia tak ada alif ta. Jadi dia adalah jamak. Ada satu je lagi yang memang dia Jamak tak ada tanda. taksir. Ya, dia jamak taksir. Di jamak taksir ni, dia memang tak ada bentuk yang khusus. Kalau ada pun mungkin senarainya sangat panjang lah untuk kita hafal. Jadi kita tahu saja dia tak ada alif ta di hujung, dia tak ada waw nun dan ya nun. InsyaAllah dah boleh uh, bezakan dan kategorikan, boleh kenal pastilah mana satu jamak taksir. Okey. Jadi jamak taksir ni dia tidak ada alif ta dan waw nun ya nun seperti jamak muannas dan jamak muzakkar salim lah. Okey. Boleh Puan Sabia? Faham Boleh. Maaf. Okey. Tak apa, tak apa. Okey. Baik. Puan Anissa boleh teruskan. Tilmidatun. Tilmidatun. Zatun adalah jamak mu'annas salim.
Ya, dia jamak Ada muannas. tanda alif ta di ujung. Ya. Tilmizatun. Okey. Terima kasih Puan Anissa. Sebab tandanya alif ta di ujung Okey. Jadi senang saja soal apa latihan ni. Cuma kena kenal pasti tanda Okey, Puan Seri boleh mukminuna. Jamak muzakkar salim Ustazah. Jamak muzakkar salim. Apa tandanya? Waw nun. Ya, waw nun di hujung. Okey. Untuk kita lebih um, detail dalam tadrib ini, mungkin kita boleh keluarkan mufradnya sekali lah, insyaAllah. Okey, baik. Jadi, mukminuna ni maknanya lelaki-lelaki yang beriman lah. Mukmin. Satunya mufradnya adalah Mukminun. mukminun. Ya, Puan Seri, yes. Jadi, ni kalau dia satu orang lelaki yang beriman. Mukmin. Kita selalu dengarkan mukmin. Kalau banyak, mukminuna ataupun apa lagi? Dia boleh jadi waw nun ataupun ya nun. Selain mukminuna, dia boleh jadi Mukminina. mukminina. Ya. Jangan ingat mukminina tu perempuan pula. Mukminina tu lelaki juga. Boleh? Ya ke? Yes. Mukminin kan? Selalu dengar juga kan? Mukminun, Ya. mukminin. Sama sahaja maknanya, tetapi dia berbeza. Kenapa ya nun, waw nun? Sebab kedudukannya di dalam ayat. Okey? Ini kalau nak belajar, kena join kelas Rabu malam, insyaAllah. Okey. Baik, terima kasih Puan Seri. Saya kembali balik pada Puan Anissa lah. Tadi Puan Anissa jawab tilmizatun. Kalau satu pelajar perempuan, apa dia? Kalau ramai pelajar perempuan, tilmizatun. Satu pelajar perempuan, Talamizatu. satu je pelajar. Tala Astagfirullah. Tilmizatun. Yes, tilmizatun. Tilmizatun. Yang Puan Anissa jawab talamis tu untuk pelajar lelaki yang ramai. Jadi saya faham. Kadang-kadang confuse kan. Kalau satu pelajar perempuan, tilmizatun. Maaf tulisannya dal. Tilmizatun. Tilmizatun, jamaknya tilmizatun. Kalau lelaki, tilmizun, buang sahaja tak marbutah ni. Yang ni jadi tanwin. Tilmizun, jamaknya macam yang Puan Anissa kongsikan tadi. Talamis. Okey? Jadi berbeza. Bila pelajar perempuan itu, dia punya jamaknya muannas salim. Tapi bila pelajar lelaki, jamaknya muzakkar salim ke talamizu ni? Bukan. Kan dia jadi jamak Taksir. taksir. Jadi kita jangan ingat, sebab satu pelajar lelaki, tilmizun. Satu pelajar perempuan, tilmizatun. Jamak dia, tilmizatun. Jadi kalau lelaki dia, tilmizuna lah. Tak semestinya. Mesti kena cek kamus juga. Okey. Terima kasih Puan Anissa. Teruskan Ayyamun ni. Ayyamun maknanya hari-hari. Hari yang banyak lah. Okay. Saya nak minta Puan Noraini tolong. Ayyamun. Hari-hari. Jamak taksir Ustazah. Ya, betul jamak taksir. Apa clue dia jamak taksir? Sebab dia tak ada waw nun, tak ada alif ta, tak ada ya nun. Yes. Okey, jadi Puan Noraini tahu tak apa satu hari? Ini banyak hari kan? Jamak kan? Kalau satu hari tahu tak? Kalau tak tahu tak apa. Okay, saya tulis Mesti Ayam. Puan pernah dengar. Ayam. Yaumun. Ayam Yes. pula. Ayam tu kalau banyak lah. Jadi kita Okey. kita baca dalam Al-Fatihah kan? Maliki Yaumiddin. Yaum tu lah. Yaum itu satu hari. Okay? Kalau ayam, hari yang banyak. Banyak. Terima kasih Puan Noraini. Teruskan Betul Puan Aziza dan Puan Kamaria tak boleh jawab kan? Betul tak?
saya tengok balik. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Puan Jali. Puan Jali nak cuba? Okey, tak apa. Kalau nak dengar dulu pun tak ada masalah Okey, kita teruskan Puan Sarbiah, boleh. Lughatun. Lughatun ni maknanya bahasa-bahasa. Jadi kalau satu bahasa dia jadi lughah. Jamak muannas. Ya, betul. Dia ada alif ta. Ya, correct. Betul, yes. Lughatun dia jadi jamak muannas. Lughatun. Okey. Kalau satu bahasa tadi lughah, saya tulis di tepi ni. Lughatun. Terima kasih Puan Sabia. Teruskan. Puan Anisah. Fallahuna. Petani-petani. Peladang-peladang. Jamak muzakkar salim. Ya, apa tanda dia? Waw nun di ujungnya. Ya, betul. Mufradnya apa? Falahun. Fal, Falahun. Fallah. Hun. Yes, fallahun. Jadi banyak. Fallahuna bila dia banyak. Dan fallahun bila dia seorang sahaja petani. Fallah. Yes. Okey. Terima kasih Puan Anissa. Teruskan. Puan Seri. Buyutun. Rumah-rumah. Buyutun. Mm-mm. Mana dia? Sini Jamak rumah. taksir. Ya, betul. Apa clue dia? Ah, dia tak ada apa ni? Alif. Alif Yes. apa ya? Dia tak ada alif ta, dia tak ada waw Alif tak. nun. Ya. Buyutun. Yes. Dia ada waw ta. Waw ta bukan tanda untuk mana-mana jamak Jadi dia kira as jamak taksir. Kalau satu rumah apa dia? Tahu tak? Baitun. Baitun, betul Puan Seri. Baitun. Ya. Yes. Tu satu rumah. Baitun, baitani di sana, buyutun jamak dia. Buyutun. Terima kasih Puan Seri. Kita Sama-sama. teruskan. Puan Nuraini, la'ibuna. La'ibuna. Pemain-pemain. Kira atlet lah, atlet lelaki Laibuna jamak taksir. La'ibuna. Dia ada tanda apa di belakang tu? Waw nun. Waw Waw nun nun, jamak muannas salim. jamak muannas ataupun jamak muzakkar ni, mana satu? Oh, jamak muzakkar salim. Ya, betul jamak muzakkar Maaf Ustazah. Tak apa, tak ada masalah. La'ibuna. La'ibuna ni dia tengok. Kalau kita tengok dekat list ini, semua ada waw nun. Cuba kalau kita tukar ya nun sikit. Mu'minuna jadi mu'minina. Falahuna jadi, kalau tukar je ya nun. Falahuna boleh jadi apa? Hina. Falahina. Hina. La'ibuna boleh jadi Laibina. Dina. Jadi kena Kalau ingat tak dia. Ya? boleh jadi macam bunyi female kan, muannas. Yes. Kadang-kadang kita ingat dia female. Tapi sebenarnya female, kita kena ingat balik. Apa dia Puan Anissa punya soalan tadi? Maaf. Female untuk ya nun dia macam Okay. I punya bunyi. Yes, yes. Jadi kalau tilmizatun untuk female boleh jadi tilmizatin. Bezanya baris saja. Jadi dia ada juga perbezaan bila dia berbeza kedudukan, tetapi perbezaan untuk muannas salim hanyalah baris di hujung, bukannya tilmizitun ke tak dia dia memang tilmizatun, tilmizatin. Apa lagi? Lughatun, lughatin. Apa lagi yang ni lah majallatun, majallatin. Itu versi muannas salim lah. Jadi dia tak berapa nak obvious seperti muzakkar salim terus waw itu digantikan dengan ya kan. Muannas salim dia lain. Okey? Ustazah, habis maknanya yang muannas tu dia cuma terima ton sama tin, dia tak boleh terima tan. Tak boleh.
Atau ibu. Tan tu untuk mufrad lah. Kalau contoh tilmidatun yang seorang ni kan. Seorang ni dia boleh jadilah tilmidatan, tilmidatin, tilmidatun. Tetapi bila dia banyak hanyalah tilmidatun, tilmidatin. Tilmidatan tak ada. Okay? Menarik Puan Anisa punya soalan. Okey, jadi la'ibuna ni kita kembali balik. La'ibuna apa kalau satu pemain? Puan Nuraini. La'ibuna mufradnya apa? Laibun. La'ibun. Bagus Puan Nuraini pandai buang waw nun di belakang. Okey, terima kasih Puan Nuraini. Kita teruskan dengan Puan Salbiah. Majallatun. Majallatun yang terakhir sekali. Jamak muannas salim. Tandanya? Alif ta. Yes. Kalau dia jadi satu je mufrad, apa dia agak-agak? Majallina. Okey, senang saja. Kalau Majallatun. Majallatun. yes, bagus Puan Salbiah. Majallatun, pendekkan saja alifnya kan? Majallatun. Itulah trik untuk kita senang nak. Muannas salim ni kira paling simple lah antara taksir dengan muzakkar salim. Taksir ada macam-macam bentuk. Muzakkar salim ada waw nun ya nun. Muannas salim ni paling simple. Dia hanya satu saja bentuk alif ta dan dia seolah-olah macam kita panjangkan sahaja bunyi yang di belakang daripada mufrad. Tilmidatun, tilmidatun. Lughatun, lughatun. Majallatun, majallatun. Itu mufrad dia. Itu Majallatun satu. artinya apa ni? Majalah. Majalah. Yes. Ini dipinjam daripada bahasa Arab lah. Kira majalah yang kita guna bahasa Melayu kan. Majallatun. Majallatun. Ni mufradnya. Simple saja. Okey, ada soalan tak? Setakat ni. Boleh? Okey. Alhamdulillah. Saya kira puan-puan dah. Saya harap yang mendengar pun boleh take note lah. Sebab insyaAllah kita cuba sedikit tadribus tsani. Yang kedua, tak perlu buat banyak. Tapi kita cubalah. Ni simple saja insyaAllah. Okey, baik. Puan Sri boleh bacakan tak soalannya? Ustazah, udkuril mufrada likulli minal jumu'il atiyah. Uzkur, sebutkanlah. Jadi kita kena sebutkan. Sebutkan apa dia soalannya? Mufrad Mufradnya. bagi Untuk setiap setiap. kata jamak berikut. Okey. Baik, jadi semua kata-kata perkataan di sini adalah jamak. Dia dah jamak. Kita yang kena mufradkan dia. Okey. Puan dah bersedia Okey. Puan Seri nak cuba yang nombor 1 tak? Kita nak tengok. Musyarikuna maknanya apa Ustazah? Musyarikuna ni orang-orang yang join. Kira dia apa panggilnya? Menyertai lah aktiviti tu. Orang-orang yang menyertai apa-apa program ke, menyertai apa-apa aktiviti ke, dipanggil musyarikuna. Mufradnya Partisipan ya. Kasih Puan Anissa. partisipan Yes. Okay. Partisipan. Ah. Musyrikun betul Yes. Musyrikun. Maaf. Musyrikun tu jadi orang-orang yang mensyirikkan sesuatu. Kita buang waw nun je. Kita jangan buang alif tu. Waw nun. Musyariku. Musyarikun. Musyarikun. Yes. Terkejut saya tadi musyrikun. Tapi tak apa. Musyarikun. Yes. Tadi yang Puan Seri sebut tadi musyrikun kan? Musyrikun. Mari kita tengok beza dia sedikit saja. Musyrikun, seorang orang yang musyrik lah. Lah. Kalau banyak dia jadi musyrikuna. Ni selalu dengar kan musyrikun Mekah kan? Ya. Inilah perkataannya. Kalau musyarik partisipan lain bahaya itu sudah bahaya dengan akidah. Dangerous. Okey. Terima kasih Puan Sri. Teruskan Puan Anissa. Yang kedua mustami'atun. Mustami'atun.
Kalau Pendengar, mufrad, pendengar maknanya. yes, dia orang-orang yang mendengar lah. Musta, mustami'atun. Yes. Mustami'ah, kekalkan saja baris dan tambah Sama buta. tamar buta, pendekkan saja. Mustami'atun, saya tak tulis baris, saya harap puan-puan boleh faham sendiri. Sebab barisnya tak berubah, yang depan, yang belakang saja saya bariskan, sebab itu saja yang berubah. Okey. Baik, terima kasih Puan Anisa. Teruskan musyahiduna Puan Salbia. Musyahiduna, orang-orang yang menonton. Penonton lah. Penonton. Musyahiduna, ingat. Syahidun. Yes, pendekkan saja. Hidun. Musyahidun, yes. Musyahidun. Satu. Okey, baik. Terima kasih Puan Salbia. Puan Noraini boleh? Muallimuna, cikgu-cikgu lelaki. Muallimun. Yeah, senang lah yang ni kan. Selalu kita, biasa kita baca muallimun. Okey, terima kasih Puan Noraini. Puan Seri semula. Kalimatun, perkataan. Kalimat. Kalau satu jadi apa? Kalimatun. Kalimat. Kalimatun. Yes. Kalimatun. Yes, hati-hati ya. Saya nak kena dengan jelas sikit panjang pendek dia. Kalimatun. Kalimatun. Yes. Kalimah. Boleh juga. Kalimatun. Kalimatun jamak, kalimatun mufrad. Fraud. Mm. Kalimat. Kalimatun. Kalimatun. Okey, terima kasih Puan Seri. Puan Anisa. Boleh? Da, Darisuna. Apa? darisun. Belajar. Yes, belajar. Da, Darisun. darisun. Yes. Betul Puan Anisa. Teruskan. Puan Salbia, wilayatun. Wilayatun. Ingat ini pendekkan saja. Macam mana? Wilayatun. Wilayatun. Jadi wilayah ni wilayah lah. Macam satu tempat macam negeri lah boleh kata wilayah. Okey. Terima kasih Puan Sabia. Teruskan. Puan Noraini, bai'una. Bai'una, penjual. Bai'un. Baik. Oh, kira puan-puan dah tahu trik dia Semua jawab Wang betul dengan ni. wang nun. Baik, Puan. Okey. Terima kasih Puan Noraini. Puan Seri semula. Amilatun. Pekerja lah. Perempuan. Amilatun. 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 Pendekkan saja. Okey. Ah. Terima kasih Puan Seri. Puan Anisa. Safahatun. Muka surat. Muka surat. Sofahatun. Sofahatun. Safahatun. Sofa. Pages. Pages. Pages, yes. Muka surat. Muka surat. Jadi satu muka surat lah. Safhah. Okey. Baik. Tapi apa? Untuk safhah ini, kalau mufrad dia, dia kita matikan safhah. Itu. Sofa. Yang ni fa-nya dimatikan. Tapi benda ni bukan selalulah. Kira perkataan safahat tu ni sahaja yang berbeza sedikit baris di hadapan dia. Okey? Yang lain tu sama saja. Okay, jadi ada beberapa perkataan kita nak kena tahu jugalah. Okey, ada soalan tak? Sofatun. Ada? Ustazah cakap Okey. sofahatun ataupun sofhatun. Apa dia punya difference Ustazah cakap? Okey, difference dia adalah bila dia mufrad, dia bukan safahatun, dia safhatun. Dia, Oh, yes. Dia, sofhatun. Okay. dia sukun dekat fa tu, dia bukan Okay. safa. Sofhatun. Jadi berbeza sedikit lah dengan jamak dia. Boleh? Okay. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Puan-puan kira dah
Habis tadribul thani awal juga ni. Jadi saya rasa kita tak perlu buat yang tadrib yang thalith tu. Latihan ketiga kita buat minggu depan sebab mungkin ada yang tidak dapat hadir hari ni. Jadi mungkin minggu depan dia boleh join untuk habiskan ni muka surat terakhir untuk bab 4. Sebelum masuk bab 5, at least kurang-kurangnya kita ulang balik sedikit sebanyak tentang bab 4 lah. InsyaAllah lebih detail lah minggu depan sebab ini dikira kita nak relax-relax dulu kan, baru join kan lepas 2-3 minggu. Jadi saya ambil yang senang saja. InsyaAllah kita akan sambung dengan pembacaan sikit. Jadi hari ni bukan hiwar lah, hari ni qiraah sikit. Pembacaan yang santai lah saya kira. Okay, jadi puan-puan boleh nampak tak saya punya screen? Nampak. Ya, salah. Okay, saya boleh sharekan Ainun Umaru. Aina yes. Umar. Yes. Okay, jadi dia ada bunyi juga tau. Saya akan mutekan dia Aina sekejap. Jadi saya nak minta puan-puan bacakan lah. Dia yang nak volunteer boleh. Pendek saja bukunya. Tak. Ni jelas. Alhamdulillah. Bagus website ni. Saya baru je jumpa. Okey. Azza Umar. Siapa yang bacakan tu? Sorry. Boleh Basri. Okey, teruskan. Hadza Umaru. Teruskan. Azza Umaru. Aha. Hadhihi Mama. Apa maksud hadza Umaru? Ini Umar. Ya. Hadhihi Mama. Ini Mama. Ini dalam bahasa Melayu sama. Lelaki dan perempuan. Tetapi dalam bahasa Arab berbeza. Jangan cakap hadza mama. Cakap hadza Hadhihi mama, Mama. terkejut orang Arab dengar. Hadhihi mama. Mesti kena ingat tu. Kena Kat tepat. Amerika boleh. Ya? Kat Amerika boleh. Bahaya tu pernah Dia confuse society. Yes. Betul, very confused. Kalau orang Arab, dia tak boleh. Dia tak boleh confuse sebab dia sangat particular bab gender. Kan? Masya Allah ada kelebihan di situ bila kita sangat everything berkaitan balik pada gender yang asal dua tu. Mungkin itu satu kelebihan bahasa Arab lah. Dia mungkin tak tersesat jauh. InsyaAllah. Bahasa dia tak membenarkan dia nak sesat jauh macam tu. Ya. Okey. Soalannya baca ni. Aina Umar. Aina Umar. Apa agak-agak dia tanya? Mana Umar? Ya, Aina maknanya mana lah. Di rumah sembunyi pula. Okey, kemudian. Umaru Fawqal Tawilah. Ya, Umar. Tawilah. Fauqa maknanya di atas Atas Fauqa, meja. atas. Yes. Perempuan boleh nampak sendiri dah tahu makna. Alhamdulillah. Jadi atas mana satu? Fauqa ataupun tawilah? Fauqa. Fauqa di atas. Tawilah. Tahta di bawah. Yes. Tawilah meja. Meja. Jadi ada beza meja tawilah, ada meja maktabun. Kalau perempuan ada pernah dengar maktabun pun meja juga. Jadi mungkin tawilah di sini sebab ada meja yang panjang lah. Meja makan kan. Yes. So Okey, dekat dengan perkataan panjang juga. yes, betul Puan Anissa. Okey, teruskan. Umaru Tahtal kursi. Yang ni semua nak baca pula ya. Hiwar semua. Okey, kalau gitu saya share yang ni lah minggu depan. Umar di mana? Aina Umar. Bal kursi. Tahta kursi. Yes. Okey. Aina Umar? Umar khalfal bab. Yes. Toilet. Apa agak-agak maknanya? Okey, saya nak dengar lah. Saya tak nak bagi makna. Saya nak dengar makna Depan dia. pintu. Khalfa. Khalfa di belah Belakang. Belakang belakang. pintu. Okey, kita nak kaitkan Khalfa. sedikit lah. Saya bagi sedikit penambahan. Khalfa sama juga dengan perkataan khalifah. Pernah dengar khalifah? Benar. Khalifah. Khalifah ni orang-orang ataupun mereka yang ditinggalkan di belakang. Maksudnya generasi yang mewarisi lah di belakang. Kan? Dia bukan yang di depan, di belakang. Okey? Khalifah. Sama macam khalfa. Khalfa. Al-bab.
Pintu. Pintu. Alhamdulillah. Tadi kita belajarkan bab mufrad jamaknya Satu. Ab, ab, Dua. abjad. abwabun. Alhamdulillah masih ingat. Abwabun. Baik. Teruskan. Aina Umar? Umar. Bijanibil kitab. Kiti. Kitti. Qiti. Qitti. Yes. Qitti. Bunyi qaf dia. Bijanibil qitti. Yes. Bagus. Umar, agak-agaknya apa bijanib ni? Between. Sebelahan. Boleh. Yes. Sebelah. In between. In between pun boleh juga. Tapi lebih kepada sebelah lah yang ni. Dia di Sebelah. sebelah al-qiti. Okey. Sebelah kucing. Dia buat apa kat kucing tu? Siksa. Aina. Aina Umaru? Umaru amamat talfazi. Tilfaz. Yes. Fazi. Okey, jadi makna dia apa? Television. Umar di depan TV. Depan TV. television. Yes. Television jadi. Television. Amam. Amam maknanya depan Depan. jadi macam kita tahulah imam orang yang mengetuai di Depan. hadapan, amam pula maknanya di depan. Di Okey. depan. Umar di depan TV. Senang saja kan? Sama dengan apa bahasa Melayu ni. Umar di depan TV, Umaru amamat tilfaz. Okey. Aina Umaru? Umar fi sariri. Sariri. Yes. Sariri. Atas katil. Atas katil. Okey, ni bukan atas ni di sahaja. Oh, di katil. Okey. Jadi dekat sini kita mungkin dia tak cakap di atas sebab katil obviously dia dekat atas katil kan. Ada lain dengan meja tu, meja kita selalu makan dekat sebelah meja ni. Tapi budak tadi dia panjat atas meja. So kita kena highlight fauqa tawilah. Fauqa atas. Tapi bila dia memang katil sahaja, tak perlulah atas. Kita just saja. Di katil. Di katil. Sebab dah difahami di atas katil lah. Tak perlu cakap fauqa sarir. Pelik pula kan. Faham perbezaan dia? Kenapa tak cakap di atas katil? Cakap di sahaja. Dia pakai harful jar, Ustazah. Dia pakai. Fi harfun jar. Okey, ini soalan yang lain. Fauqa, amama, bijani, amama, khalfa, tahta, fauqa semua zaraf. Dia bukan dia bukan yes. Zaraf zaman. Zaraf makan. Makan. Yes. Makan. Tempat. Correct. Dia zaraf untuk tempat lah. Okey, maaf tadi saya pergi hujung. Kuatnya. Dengar ke? Dengar, Ustazah. Alhamdulillah. Tapi tak apa. Saya nak skip tadi. Mana tadi? The last. Dekat atas. Dekat katil dia. Okey. Lepas tu ni yang surat terakhir lah. Ni yang di katil. Sambung saja. Bacaannya Puan Sri last kali. Tusbihu ala khairin ya Umar. Tusbihu ala khair maknanya ada yang tahu tak? Selamat malam. Selamat malam. Ya, untuk orang Arab kalau mereka nak cakap good night, mereka cakap tusbihu ala khair. Semoga baik-baik sajalah maknanya dia yang lebih detail. Tapi ni hanya disebutkan untuk malam. Semoga esoknya lebih baik. Macam itulah. Tusbihu ala khair. Perempuan? Macam morning kan? Yes, correct Puan Anisa. Kalau perempuan tusbih hina ala khair. Jadi lain tusbihu ala khair untuk lelaki. Tusbihina tambah saja ya nun. Ini kita belum belajar sebab ini even kelas Rabu malam pun hanya tahu sedikit saja sebab ini 4 huruf punya asal dia. Tapi tak apa, saya bagi tahu je lah. Tambahannya ya nun dekat belakang. Tusbi.
tusbihina ala khair. Ijanya semua sama. Ya Umaru, wahai Umar. Okey. Tamat sudah buku ini. InsyaAllah kita akan pergi kepada buku-buku yang An-Nihayah. Habislah, tamatlah. Pengakhiran. Okey, Alhamdulillah. Ada soalan ke puan-puan dalam kelas pada kelas hari ini? Okey. Simple saja. Saya rasa puan-puan memang dah strong dah bab 1, 2, 3, 4. Mungkin Alhamdulillah. perlu praktis pada uh, mungkin kena banyak sedikit tambahkan vocabnya lah kan. Tapi tak apa. Saya kira saya nampak ada pemahaman. Alhamdulillah. Kita nak masuk bab 5 bulan Mei nanti ataupun hujung bulan April, insyaAllah dah boleh terus masuk bab 5 lah. Alhamdulillah, awal sedikit berbanding bab-bab lain. Bab 4 ni mungkin sebab dia terangkan sahaja bab 3 kan. Tapi tak apa. Bismillah, kita tutup di sini sahaja kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua ya. Terima kasih Jazakallah khair. Ustazah. Jazakallah khair. Jazakillah Terima kasih khairan Ustazah. Ustazah. Fi amanillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wassalam. Ila liqa.